Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman khalaqal insana 'alal baul bayan wassalatu wassalamu ala rasulil muayyidi burhanil Quran wa ala alihi wa sahbihi hudatil irfan. Yang saya hormati Tuan Pengerusi dan Kuasa Masjid ahli dan kuasanya, tuan-tuan pengurus masjid, tuan-tuan yang terhormati sekalian. Alhamdulillah kita dapat bermuzakarah semula, dan pada malam ini kita sampai kepada muka surat 128 ya, iaitu zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak. Minggu sudah kita dah masuk tentang gantian zakat ya, zakat binatang dan sebagainya. Hari ini kita masuk kepada zakat emas dan perak. Dia kata di sini syarat wajib zakat emas dan perak, serupalah macam yang lain ya, zakat yang lain. Iaitu syarat wajib mengeluarkan zakat emas dan perak ialah asasnya ataupun rukunnya, syaratnya orang itu mestilah beragama Islam ya. Syarat dia mestilah beragama Islam. Yang kedua, merdeka. Tak ada, bukan hamba ya. Orang yang tak, zaman ni tak ada hamba lagi ya. Dulu ada hamba ni. Sekarang ni tak ada masalah lah kita. Yang ketiga, cukup nisab, iaitu jumlah minimumnya dikira sebagai syarat bagi harta yang wajib dizakat ya. Jumlah minimumnya yang dikira syarat wajib keluar zakat berapa banyaknya, tu cukup nisab. Dan yang keempat, cukup haul. Haul ni cukup setahun Qamariah ya, tahun Islam. Cukup haul. Saya nak uraikan sedikitlah tentang apa ni nisab emas ini. Nisab emas 2234 tu, nisab emas ialah 20 miskol mengikut timbangan Makkah. Bukan timbang kita ni ya, miskol ni timbang Makkah. Yang kedua, pemilihan emas yang kurang daripada itu tidaklah diwajibkan zakat. Pemilikan emas ya, dia tak boleh zakat. Tetapi jika lebih, walaupun sedikit lebih daripada 20 miskol dari itu, walaupun sedikit yang lebih itu, wajib mengeluarkan zakat bagi yang lebih tersebut. Yang 20 miskol tu tak kena lah. Tapi lebih daripada 20 miskol, kalau wajib lah. Itu yang syarat yang kedua. Nisab ya. Yang ketiga, 1 miskol bersamaan beratnya 1/3 dirham. 1 dirham beratnya 50, campur 23 biji syair. Dan 1/2 dirham beratnya 23 campur 1/3 biji syair. Misalnya, 1 miskol itu sama juga 72 biji syair di segi beratnya. 4. Jika ditimbang yang 20 miskol dengan bungkal yang berat emas suku setali, didapati beratnya ialah 2 tahil emas, sama lebih kurang, tak boleh 2 tahil emas. Orang meniaga emas je tahu lah ni nilai dia ya. Untuk nak jelas sikit tentang mazhab apa ni, nisab ni, saya ada bawa catatan sikit yang diuraikan dalam mesyuarat Majlis Fatwa Negeri Sembilan. Dia kata nisab tu bermaksud jumlah minimum yang dikira sebagai syarat bagi harta yang wajib zakat. Jika harta yang dimiliki seseorang mukallaf
tidak sampai kepada jumlah tersebut. Maknanya tak sampai 20 miskol jumlah dia. Zakatnya tidak wajib. Setiap jenis harta yang dikenakan zakat ada nisabnya. Seperti yang berikut. Uraiannya, yang pertama, nisab emas dan perak. Tidak dikenakan zakat pada emas sehingga jumlahnya 20 miskol. Manakala perak pula 200 dirham nilainya. Berbeza. Emas 200 miskol, perak 200 dirham. Ini berdasarkan hadis Nabi. Dalam kitab yang sebut ini. Dia punya tempat ambil sumber hukum dia, ya. Dia kata di sini, An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kanat laka idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaiha al-hawlu fa fiha qabtu darahima wa laysa 'alaika syai'un yani fi zahab hatta yakuna laka 20 dinaran fa idza kana laka 20 dinar wa hala 'alaiha al-hawl fa fiha nisfu dinar fa ma zada fa hisabi zalik." Makna dia tentang apa ini, hadis tadi tu, dia kata daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali sayyidina Nabi dengar Nabi kita bersabda. Kata dia, sabda Nabi, apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah cukup setahun, memiliki itu cukup setahun, 200 dirham tu, zakatnya sebanyak 5 dirham. 20 dirham tu zakatnya 5 dirham. Engkau tidak wajib berzakat emas sehingga memiliki 20 dinar. Apabila engkau memiliki 20 dinar dan telah cukup setahun, maka zakatnya setengah dinar. 20 dinar itu zakatnya setengah dinar. Jika engkau memiliki lebih daripada itu, maka ikutilah cara pengiraan tersebut. Ikutlah setiap 20 dinar zakatnya 1/2 dinar, ya. Dan satu hadis yang lain menyebut qauluhu sallallahu alaihi wasallam laisa fima duna khamsi awakin minal waraqi sadaqatun minal wariki sadaqatun. Maksud dia, sabda Rasulullah SAW, tidak wajib zakat perak jika jumlahnya kurang daripada 5 uqiyah, iaitu 40 dirham. Kurang daripada 5 uqiyah, iaitu 40 dirham, tak wajib zakat. Kau bagi perak, ya. Saudara, maksud miskol di sini. Miskol ialah timbangan bagi emas. Ia ada 2 jenis. Apa yang katakan miskol dia? Timbang emas ini. Timbang miskol ini itu ada 2 jenis. Yang pertama dia kata miskol ajami. Miskol tadi itu bagi 2. Yang pertama miskol ajami, yang kedua miskol iraqi. Apa dia miskol ajami? Miskol ajami ialah 1 miskol ajami menyamai 4.8 gram. Oleh itu 20 miskol ajami bersamaan dengan 96 gram. Berat dia. 96 gram. Kalau orang dah gomah je tahulah gram-gram ni kan. Saya tak pernah beli emas, saya tak tahu. Tak pernah. Yang perempuan mahir lah ni. Dia beli emas kan. Beratnya 96 gram. 20 miskol itu. Adapun miskol iraqi ini bersamaan 5 gram. Yang ajami ini 4.8 gram. Tapi iraqi 5 gram. Oleh itu 20 miskol iraqi bersamaan 100 gram. Yang ajami ini 96 gram. Yang iraqi tadi 100 gram. Sebab 21 miskol dia 20 gram, ya.
5 gram satu apa dia. Dia punya kira satu miss call Iraqi bersamaan 5 gram. Oleh itu 20 miss call kali dengan 5 iaitu 100 gram. Berbeza kiraan miss call Ajami dan miss call Iraqi. Ajami 20 miss call dia 96 gram. Sedangkan Iraqi 20 miss call dia ialah 100 gram. Dalam hal ini untuk lebih selamat, eloklah berpegang kepada kiraan miss call Ajami iaitu 96 gram. Jangan pakai Iraqi ya. Iraqi 100 gram. Kita digalakkan supaya mengamalkan kiraan miss call Ajami. Maksud dirham. Apa maksud dirham di sini ya? Sebagaimana yang disepakati bahawa setiap 10 dirham menyampai beratnya 7 miss call. 10 dirham beratnya 10 miss call, iaitu 33,6 per 10 gram mengikut timbangan miss call Ajami. Oleh itu 200 dirham menyamai 672 gram. Kiraannya 200 dirham menyamai 670 gram. Itu dia antara apa ini ya, tentang timbangan miss call, apa dia katakan miss call. Kemudian kita sambung balik lagi apa ini ya. 235. Kadar zakat emas. Kadar zakat emas ialah 1/40, iaitu setengah miss call atau 1/2%, 2.5 ya. 1/40 kali 2 sama juga 1/2 miss call. Itu kadar je lah ya. 2.5%. Macam duit lah. Kalau kita bayar zakat, dah cukup nisab dia, kiraannya 2.5%. 2.5% ya kiraannya. Nisab perak pula 236. Nisab zakat perak ialah 200 dirham. Berbeza. Yang emas tadi apa ya? 96 dirham. Nisab zakat perak ialah 200 dirham, iaitu 5 auqiyah, di mana satu auqiyah beratnya 40 dirham. 5 kali 40 sama juga 200 dirham. Sama ya. Lebihan daripada 200 dirham walaupun sedikit, hendaklah dikeluarkan zakat mengikut pengiraannya. Kalau tak sampai 200 dirham tak payahlah keluar zakat. Tapi kalau lebih daripada 200 dirham, kena keluarkan zakatnya. Walaupun yang lebih itu sedikit ya, kiralah 2.5%. Kadar zakat perak. Kadar perak ialah 1/40 atau 1/2%. Dia kira ya, kita zakat ada zakat dia. 238. Tiada zakat jika bercampur. Emas atau perak yang bercampur tidak diwajibkan zakat. Yang boleh kalau zakat ni emas tu tak bercampur dengan perak ya. Kalau campur emas tu bercampur dengan perak, tu tak diwajibkan zakat. Kecuali jika cukup nisabnya apabila dibersihkan. Dia apa kan dia? Tengok-tengok balik sebelum dibersihkan emas saja, perak saja. Kalau dibersihkan cukup emas tu cukup nisab, boleh. Tapi kalau dia bercampur dengan perak, tak dibersihkan lagi, itu tak wajib zakat. Nisab emas ialah 20 miss call dan perak ialah 200 dirham. Manakala nisab perak mengikut rial Maryam dan rial Abu Takoh, iaitu rial Perancis, iaitu 24 rial. Ini orang Sultan Al-Badin dulu ni, Perancis ni apa? Kira timbang Perancis kau. Ya. Ya. Itu dia antara cara je lah. Apa cara membuat apa dia. Cara uraiannya.
Di sini dia ada sedikit uraian tentang syarat wajib zakat pada nisab emas dan perak. Dia kata di sini, apabila cukup nisab emas dan perak, zakat emas dan perak, apabila cukup nisab emas dan perak, zakat tidak wajib sehinggalah nisab yang dimiliki itu genap setahun. Walaupun kita dah cukup, tapi yang daripada tarikh dia cukup tu setahun tertimbang baru keluar zakat. Jangan bila dah cukup tu keluar aja. Tak boleh ya. Yang dah cukup tu simpan tengok setahun daripada tarikh itu baru berkira. Sehinggalah nisab yang dimiliki itu genap setahun Qamariah, tahun hijrah ya, tanpa berkurangan. Kalau tak cukup setahun tak boleh keluar lagi. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, laisi fi malin zakatun hatta yahula alail haulu. Maksud dia, Rasulullah SAW bersabda, tidak wajib zakat mana-mana harta sehingga genap tempoh memilikinya setahun Qamariah. Begitu juga hadis yang lain yang lalu tentang nisab emas dan perak yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika harta berkurangan daripada nisabnya sekalipun sehari atau sejam dalam tempoh setahun itu, sejam nak cukup setahun, tak boleh lagi keluar zakat. Ini orang PK ni. Orang PK dia orang undang ya. Jika peraturan. Orang PK dia orang undang. Jika walaupun sejam, walaupun 5 minit kurang Sebenarnya ada tarikh juga lah, catat lah. Kita selalu kurban lah. Kurban itu pun satu masalah juga kan. Kalau kurban lembu, 2 tahun ke 3 tahun kan. Kambing setahun. 2 tahun ke 3 tahun. Kibas setahun. Masuk kedua. Kadang-kadang kita beli lembu, kita tak tahu tarikh tu. Tu. Kadang beli lembu, tuan tu. Cukup ni dah anggaran dia kan. Dia bercatat, kau tidak kau lahir anak lembu tu. Itu kita kena halus jugalah. Bapak kalau berdasarkan ni, walaupun sehari, tak sampai lagi cukup hol, tak cukup hol dia. Tak wajib zakat. Walaupun sehari kurang dia kurban pun macam tu jugalah ya, kurban. Kambing. Selalu kita jarang orang kampung lah kan. Ya, jarang bertulis tarikh lahir anak kambing tu. Agak-agak aja. Dia lahir bulan apa begitu, dia bulan. Tapi kalau tak cukup, korban pun macam tu juga ya. Tak cukup tempoh je, tak boleh. Itu kerana kita elok kita boleh dekat yang lembu yang tuan dia boleh ikut ada senjata tali yang lahir lah. Kota percuma je kurban kan. Takkan lagi mentah lah, bukan lagi saja lah. Bukan lagi kurban, bukan lagi kurban. Itu ni. Lagi selalu masalah yang macam ni. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, laisa fi malin zakatun hatta yahula alail haulu. Tidak wajib zakat mana-mana harta sehingga genap tempoh miliknya setahun Qamariah. Setahun Qamariah. Ini berdasarkan zakat, kurban tu jatuh juga lah. Kerja ibadah kan. Begitu juga hadis yang lain tentang nisab emas dan perak yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Itu di antara je lah. Jangan juruskan. Pakaian emas, perak yang rusak. Jika pakaian emas dan perak rusak dan tidak diketahui sehingga cukup haul, tempoh dia, wajiblah membayar zakat. Jika pakaian emas atau perak rusak ya, dan tidak diketahui sehingga cukup haul, wajiblah membayar zakat. Begitu juga yang pecah dan diniat menyimpannya. Kalau menyimpan ya, itu konalah. Jika pecah yang perlu dibuat semula, bila cukup nisab dan haulnya, wajiblah dibayar zakat kerana tidak diniatkan semasa menyimpan itu untuk memakainya. Konalah.
Masa menyimpan tu kita tak ada nak pakai kan. Simpan dia. Cukup hold dia kalau bayar zakat. Itu dia antaranya lah. Uraian budak yang kita dapat dari sini. Kemudian. Saya bacakan juga sikit kadar wajib zakat emas dan perak ya. Apabila seseorang mukallaf memiliki nisab emas dan perak atau lebih selama setahun hijrah, maka dia wajib mengeluarkan zakat 1/40 atau 2.5% daripada harta yang dimilikinya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang lalu dan surat Abu Bakar yang menyebut Firriqati Rab'ul Ushur, yang bermaksud zakat perak ialah 1/40. Itu antara dia. Kemudian kita sambung balik yang kitab ni tadi ya. Dua 39. Emas dan perak yang dijadikan pakaian. Emas atau perak yang dijadikan pakaian yang diharuskan tidaklah diwajibkan mengeluarkan zakat kerana dijadikan penggunaan yang diharuskan. Emas perak tu buat pakaian semua, dia tu tak payahlah zakat ya. Kalau simpan kalau pakai tak apa. Boleh omel simpan lagu tumbuh tak boleh. Itu kira simpan ya. Kalau bawah pakai je selalu pakai. Tapi orang perempuan sekali pakai omel tak banyak-banyak aja sekarang ni je malu kan. Ada juga. Orang sembilan dia tak suka pakai omel ni. Tapi kalau orang belah Terengganu, Kelantan ada suka. Saya tengok toko-toko yang jual nasi kerabu tu. Omel je banyak panjang ni. Orang sembilan jarang. Orang sembilan jarang. Orang sembilan tak suka pakai omel ya. Tapi orang Terengganu, Kelantan, toko-toko nasi kerabu, nasi apa tu. Nasi dagang ya. Aku kerja aku suka pakai omel. Kita tak, orang sembilan kita tak suka pakai omel. Ya, itu berbeza dia. Itu dia antaranya lah ya. Pakaian emas perak. Jika pakaian emas atau perak rosak dan tidak diketahui sehingga cukup haul, wajib membayar zakat. Begitu juga yang pecah dan diniat menyimpannya. Yang menyimpan, walaupun disimpan pecah, apa semua rusak, patah ke, kena bayar zakatnya. 2. Jika pecah yang perlu dibuat semula, bila cukup nisab dan haul, wajib dibayar zakat. Kerana tidak diniatkan semasa menyimpannya itu untuk memakainya. Yang simpannya patah, golang kaki. Dulu golang kaki. Golang tangan, rantai, patah, apa semua simpannya je. Elok pakai ya. Elok pakai simpan. Kau tak tukar-tukar gale-gale lah pakai. Jangan. Kalau pakai golang kaki, kalau pakai omeh, kadang-kadang apa gantai, gantai ya. Kusang, baik kusang. Elok pakai sesekali pakailah, jangan biar. Kau tak kalau bayar zakat, simpannya kalau bayar zakat. Kalau pakai. Ya. Tapi ada yang baru ni, kalau yang kita pakai pun kena bayar juga. Kalau pakai tak apa, tak bayar zakat. Tak bayar. Tak bayar. Tapi kau pakailah, jangan tahu tu simpan je. Macam mana? Cukup hold nisab kau simpan je lah. Kalau pakai tak apa sekali pakai setahun tu sekali dua pakai kan. Tak apa. Tak apa. Kono tak? Zakat ambil juga. Ya kau. Kalau pakailah bagi rumah pakai. Tak, yang pakai pun kono juga. Yang pakai pun kono juga. Pakai tak apa. Tak payah rasakan. Kalau tahu tu jangan pakai sesekali pun tak apa. Jangan simpan je. Simpan kalau. Ada orang kita simpan. Dulu orang tua ni. Orang tua. Bagilah anak pakai. Anak dah besar tu. Yang pakai pun kono Ustaz. Ini tak? Pakai kau jauh pun tak apa. Tak tanggal apa. Kau pakai.
Jangan simpan. Pasal aku tumbuh. Ketumbu. Jika pecah yang perlu dibuat semula. Bila cukup nisab dan hul, wajiblah dibayar zakat kerana tidak diniatkan semasa menyimpannya itu untuk memakainya. Dia tak ada niat tu nak pakai, tak ada, simpan je. Kau jalan-jalan nak pakai tak apa. 3. Jika pecah ia dan diniatkan hendak memperbaikinya dan dapat diperbaiki dengan tidak dibuat semula, tidaklah diwajibkan zakat. Ya. Simpan pecah dia baik-baik lagi dia apa? Jual dia apa boleh tak apa. Tidaklah diwajibkan zakat walaupun berkekalan ia beberapa hul, kerana ia di dalam bentuk pakaian serta diniatkan hendak memperbaikinya. Tak apa ya. Kadang-kadang kita orang rumah selalu kita simpan. Ada orang rumah dulu dapat pesaka rumah kan. Dia simpan je. Berbagilah anak-anak tu pakai. Kalau anak perempuan tu dah besar-besar tu bagi kan. Bagi-bagi kan dia. Suruh dia pakai. Yang bagi anak-anak pun simpan tak boleh ke. Itu ya. Emas dan perak yang dijadikan pakaian haram makruh. 241 tu. Emas atau perak yang dijadikan pakaian yang haram atau makruh wajib dibayar zakat. Apa dia yang haram, apa yang makruh dia? Ada uraian bawah tu. Keterangan. Pakaian yang haram seperti gelang tangan atau kaki bagi laki-laki dan kunsa. Tu orang lelaki memanglah tak boleh ya, orang lelaki. Kunsa sesido. tak jelas alat kelamin dia ya, kunsa. Sesido. Sekarang tak ada, itu kan mari tak ada. Mari tak ada, sekarang tak ada. Tak tahulah. Tak jelas alat kelamin dia. Pakaian yang haram seperti gelang tangan. Gelang tangan atau kaki bagi laki-laki dan kunsa. Oh, sekarang ada juga lah tengok orang lelaki di rumah pakai gantai kan. Orang kampung tak ada lah. Orang bandar saya tengok. Kalau kita pakai orang lelaki suka pakai gantai. Kau bahasa-bahasa lain tu macam orang India suka pakai gantai. Orang Melayu pun tiru juga. Ada pakai gantai kan. Tu. Orang lelaki mana boleh pakai gantai. Pakai gantai umeh lah. Gantai apa tak apa. Gantai terbagul tak apa. Tak apa. Tak boleh ya. B. Pakaian yang makruh. Apa misalnya? Seperti tampal perak yang kecil. Kerana dijadikan perhiasan. Sebab ada merupakan pakaian atau lainnya. Tampal berperak. Pakai alat-alat yang lain ya. Tapi nak lampak lawa, buat tampal berperak ya. Tu makruh ya. Tu tak apa. Itu dia antaranya lah. Kemudian kita masuk zakat biji-bijian dan zakat buah-buahan. Zakat biji-bijian dan zakat buah-buahan ya. Zakat biji-bijian dan zakat buah-buahan 242. Jenis buah-buahan wajib zakat. Apa dia? Yang pertama, buah-buahan yang diwajibkan zakat ialah tamar. Yang kedua zabib. Tamar dia apa? Kurma kan. Pada puasa cik tamar ni lama nak puasa ni. Kedai India tu banyak jual tamar. Kita pun malam nak puasa buka cik tamar lah. Kurma kan. Zabib apa? Zabib anggur. Anggur ya. Tamar, anggur. Itu termasuk dalam buah-buahan yang diwajib zakat. Selain daripada dua jenis ini, tidak diwajibkan zakat. Ya? Selain daripada tamar dan anggur. Itu buah-buahan. Macam, apa lagi? Dian. Dia tak masuk. Dia tak masuk zakat ya. Tak ada lah kitab tu sebut dia. Agak ada Mekah kita ada dia lah.
Masa ni Dian dompet kita tak ada kan. Tapi sekarang kat tepi jalan kat Sungai Layang tu. Johor ke tu? Jelebu. Oh, iya kau Jelebu orang kata Johor. Tapi orang kata Jelebu. Jelebu ya? Oh, banyak dia Jelebu ya. Oh, ya. Itu dua. Buah-buahan yang wajib zakat ialah tamar, zabib. Zabib anggur. Tamar kurma lah. Selain daripada dua jenis ini tidak diwajibkan zakat. Ya. 243. Jenis biji-bijian wajib zakat. Ini biji-bijian bukan buah. Macam buah durian tadi buah ya. Apa lagi yang buah? Buah sentul buah. Tak ada zakat buah sentul. Sekarang payah nak cari buah sentul kan. Zaman saya di Kochi tu sentul belakang rumah banyak betul. Saya pergi Kemboja. Saya masuk pasar pasar besar bandar Kemboja tu kan. Saya masuk ngayau, saya tengok buah sentul banyak dalam pasar tu. Saya bakal sentul kita mari kita buat-buat orang kawan. Sentul belakang rumah kita sini banyak pasar sini. Sentul banyak. Dia suka makan sentul kan lah. Dompet kita tak ada lagi batang apa tak, jarang jumpa kan. Market Mampung tu bagian dekat surau tepi jalan tu bagian. Tapi sekarang tak nampak lagi. Dah mati kan lah. Sentul lah. Di tepi Kemboja banyak sentul banyak buat. Dalam pasar tu jual sentul. Tinggilah pokoknya. Kemboja. Tu dia. Selain daripada dua jenis ini tidak diwajibkan zakat. Jenis biji-bijian yang wajib zakat. Biji-bijian yang wajib zakat ialah biji-bijian yang mengenyangkan. Seperti gandum. Itu kira biji-bijian tu ya. Bali. Bali tu kira biji-bijian lah tu. Sair. Padi. Kita banyak padi kan. Padi. Hemsun. Ataupun kacang hems. Ini kacang bukan dari kita ni ya. Jagung. Juga banyak tempat kita. Sukoi. Dukun. Sukoi. Adas, kacang putih, adas tu. Kacang putih tu adas. Kacang pul. Kacang lau bibat. Tak apa lau bibat di kacang mantap lah. Dan seumpamanya. Kalau kita ni tempat lain ya. Tempat kita tak ada macam kacang apa ni ada. Kacang pul ada. Jagung ada. Padi ada, Bali tempat kita tak ada. Gandum tempat kita ada. Tak ada tapi kita makan lah kan. Dia kata barang-barang yang biji-bijian yang wajib kena zakat. Syarat wajib zakat biji-bijian. Syarat wajib zakat biji-bijian ialah supaya macam yang lain tadi ya. Islam, merdeka, hak milik yang sempurna. Hak milik yang sempurna ni, kalau dia punya lah ya. Kebun dia punya, apa semua dia punya. Tanam betul dia tanam, tu milik yang sempurna lah tu. Ditanam oleh manusia. Kalau tumbuh binatang tahu. Ditanam oleh manusia. Mengenyangkan. Macam padi itu boleh ya, mengenyangkan lah. Gandum, sekoi dan sebagainya. Itu mengenyangkan. Tahan lama disimpan. Padi tahan lama kan, setahun boleh kan. Tak apa-apa. Mari ada kopuk ke rumah. Mari ke kopuk kuih. Kuih kan. Setiap rumah ada kopuk, ada kuih. Dan ada losong indik. Lagi losong apa lagi ada? Losong emping. Kuih ada.
Losong indik ada. Losong kambing. Hari ni benda-benda macam tu kuih tanya anak kita pun tak tahu apa kuih. Dia pun tak tahu lah. Dia tak jempol zaman dia tak ada kan kuih. Kisah. Asal bayi cik-cik kisah. Bersih kisah. Cik-cik kisah. Hari ni tanya anak saya tak. Apa kisah tu? Tak tahu kita. Kita nak tunjuk pun tak ada lagi. Mari kita cari rumah ada kisah. Cikgu ingat ya? Kisah. Cari rumah ada kisah dulu. Mari tak ada mesin. Mesin padi ni agak saya tahun berapa ada. Ha? Kabur batu mula-mula mesin padi. Serikat kerja sama. Serikat mesin padi je. Tahun 60-an lah rasa. Serikat mesin padi semua batu tu. Sebelum batu numbuk. Malam-malam menumbuk. Kisah dulu, dah kisah tu numbuk. Numbuk mampatang malam menolong. Saya ingat, saya numbuk dalam rumah. Selalu tu boras selalu tercurah. Pelagor apa. Lalu numbuk dulu tak, sekarang tak ada lagi. Pasal padi dah ada, pasal padi baru logo. Bawa dua buntir pergi pasal padi ya. Baru logo. Kau tak menumbuk, petang malam menumbuk padi nak makan saya bagi. Tak ada orang, numbuk lah kan. Kalau contoh tanam macam tanah orang macam mana? Tanam padi macam tanah orang. Tanah orang? Sewa tak? Kalau sewa tak apa. Bagi dua. Bagi dua tu yang tu kita tu cukup hol, cukup nisab, boleh. Kalau kita sewa lah. Kalau cukup hol. Tak cukup tak payah. Yang tu kita tu, yang tu kita orang tu lain lah. Dia punya tanggungjawab dia lah kan. Dia antaranya. Nisab zakat biji-bijian atau buah-buahan ya. Nisab zakat biji-bijian atau buah-buahan. Nisab zakat biji-bijian dan buah-buahan ialah 5 ausak. Ausak ya. 5 ausak tadilah yang kita hurai tadi. Setelah dibersih daripada kulitnya, macam padi dah ditumbuk, dikisar ya, dah tinggal boreh, tinggal tu. Konolah. Biji-bijian 5 ausik setelah dibersihkan daripada kulitnya. 1 ausuk 60 gantang. Ini kira sok Madinah, gantang Madinah ya. Sok tu gantang. Madinah Nori lah. 60 gantang Madinah. Kalau 5 ausuk ni 60 gantang tu kali dengan 60. Ia 300 gantang Madinah. 300 gantang Madinah ya. Jika bersama kulit pada ghalibnya kebiasaannya ya, seperti padi, nisabnya ialah 10 ausuk, iaitu 600 gantang Madinah. Selebihnya dihitung mengikut kadarnya. Kalau padi lah. Kalau padi ya, yang belum menjadi boreh lagi tu, kiranya 600 gantang Madinah. Gantang Baghdad lah ni. Kita selalu ikut bayar apa ni, kiraan zakat gantang Baghdad ya. Gantang Baghdad ada kira aja lah berapa. 3 kali 12 tahun kau satu gantang Baghdad. Dulu ada nyimpan gantang Baghdad ni. Dulu baju agama Islam ada nyimpan. Sekarang tak mana pergi gantang tu. Gantang tak, dia tak kayu lah. Gantang Baghdad ni kayu kah?
kayu. Kadang dulu pada kayu. Oh, ya. Dia sikit ni pada zinc macam tu lah. Ya. Zinc. Oh, kayu ya. Tupak pada tebu. Ada jempan ni ke? Tak ada jempan dia. Tahun dah tak pakai, tak ada guna lagi kan? Ha. Dulu orang sawah kira semua apa bayar zakat. Sawah orang pesawah kan. Kalau tuan-tuan tanah yang tawar lebar-lebar tu kena bayar zakat ya. Jika bersama kulit pada ghalibnya seperti padi, nisabnya ialah 20 ausaq, iaitu 6 betul gantang Madinah. Selebihnya dihitung mengikut kadarnya lah. Kalau lebih-lebih ikut kadar tadilah. Itu di antaranya. Kadar zakatnya. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan ialah 1/10 ialah 30 gantang. Nilainya lah, kata Baghdadi ni. Jika ladang atau sawah disiram dengan seumpama air hujan, air sungai. Dulu sawah naikkan air pakai ompang, pakai ompang samak. Ingat ni, bahasa apa kayu tumbang tu dia bawa ke sungai, buat ompang, disamak, bapah mia apa semua kan. Ramai orang kampung semua datang nolong, bergotong royong menjamak pasal nak bersawah. Kemudian dah sama air tu naikkan ke bonda. Ahli sawah kampung ada bonda tu, bonda tu semua melalui kawasan sawah masing-masing lah. Dapat sawah masing-masing tu apa ada? Ke bonda masing-masing lalu air lah apa ada? Motor. Bukan. Motong ni lah. Lubuk. Lubuk mulai ikan kan. Setiap sawah ada lubuk yang lalu ke bonda tu. Saya ingat arwah Wan tu 3 hari sekali je pergi lubuk. Pasal bonda tu ikan ikut bonda tu kan. 3 hari je ubur apa umpan ni. Apa umpan ni? Ampeh ni. Pasal ampeh ni. Umpan 3 hari sekali. Lubuk pergi bonda. Itu cara menaik air sungai dulu melalui ompangan. Kemudian kerajaan dah buat ompangan. Tu eloklah ompang batu kan. Bukan ompang kayu ni. Ompang batu. Tapi ada setengah-setengah ompang batu tu agak engineer pun tersilap ke. Bonda tinggi nah. Air bawah. Tak sampai air ke sawah ya. Itu salah engineer lah tu bukan. Air tak sampai ke bawah. Itu dia antaranya lah. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan ialah 1/10, iaitu 30 gantang. Jika ladang atau sawah disiram dengan seumpama air hujan. Sawah tu masuk air melalui air hujan. Ya, musim hujan sekarang ni, musim hujan kalau orang nak buat sawah lah. Ya. Atau air sungai. Itu melalui ompang tadilah. Baik pemotong. Pemotong. Air yang mengalir, bonda. Air parit yang digali daripada sungai. Bonda tu lah kan, air balik dari sungai. Bonda buat bonda kan. Atau akarnya mengisap daripadanya dan sebagainya. Itu dia tahu ya. 30 gantang apa ni. 1/20 bersamaan 15 gantang. Jika disiram dengan air melalui tenaga atau perbelanjaan, itu kena zakatnya tak banyak ya. Kalau air pakai bayar, pakai pipe ataupun ompang kena bayar. Macam kalau bil air, masuk air ke sawah ya. Jika disiram dengan air melalui tenaga atau perbelanjaan yang banyak, seperti yang ditarik atau diangkut oleh binatang atau manusia. Kincir, pernah tengok kincir tak? Orang lama-lama je tahu kincir. Ada kincir. Dulu sungai-sungai kita ni ada kincir. Kincir orang buat naik air kan? Naik air ke bonda. Masuk ke bonda, masuk tu air sungai kincir tu mengalir ke sawah-sawah.
Selalunya kau buat kincir ni apa yang ada lepas buat kincir tak apa dah. Boyo macam boyo. Air dalam. Pasal kincir tu dia pakai apa? Dia ada cara dia banyak naik air tu dia buat tapuk lah macam tapuk lah. Air tu lalu tapuk tu naik ke kincir. Air cedok apa? Kau tu boyo banyak. Kalau kincir topek ke tepi-tepi yang bawah tu sungai tu ada boyo apa? Boyo berjemur terpasir. Lalu jumbo. Tu dan. Kincir tu. Kincir tu. Ya. 5 boleh pun 20 gantang. Ya ke? Kalau pakai kincir lah. Tu tak kena apalah. Kena murah lah sikit cuma gantang je. Tak sampai 20, 30 gantang. Kau satu buah 20 je. 15 gantang. Tu bawah dia. Iaitu 15 gantang jika disiram dengan air melalui tenaga atau perbelanjaan yang banyak seperti yang ditarik atau diangkut oleh binatang atau oleh manusia atau air yang dibeli atau sebagainya. Tu kena boleh. Itu kena 15 gantang. 1/20 lah, bukan 1/10. Dia punya zakat dia. Kemudian ternyata bijinya wajib zakat. Ternyata apa tu? Wajib zakat biji-bijian apabila ternyata bijinya telah keras. Dah masak. Ya. Dah belum. Mutiko tinggal. Mutiko. Ya. Nombor 3. Ya ke? Nombor 3 pun 40. 3? Nombor 3 Nombor 3 belum. 243. Nombor 3. Oh, ya ke? Nombor 3 tok. Sebelum Nombor 1, nombor 2 sudah, nombor 3 belum. Ya ke? Oh, terlangsung ke? Nombor 3 belum sebut. Oh, ni belum pergi. Oh, terlangsung ya. Okey. Kita ulang balik 247 ya. Kadar zakat wajib dikeluarkan ialah 1/10 iaitu 30 gantang jika ladang atau sawah disiram dengan seumpama air hujan, air sungai. Tu yang tadilah menggunakan air bonda, air ompang, buat apa lah sendiri ya. Air yang mengalir, air parit yang digali daripada sungai atau akarnya yang mengisap daripadanya dan sebagainya. Yang itu kena 1/10, 30 gantang. Yang kedua, 1/20, 15 gantang. Jika disiram dengan air melalui tenaga atau perbelanjaan yang banyak, seperti yang ditarik atau disangkut oleh binatang atau manusia, atau air yang dibeli atau sebagainya. Kalau menggunakan duit belanja untuk menaikkan air apa semua tu kena bayar apa semua. Apa je zakat dia 1/20, iaitu 15 gantang. Yang ketiga, 1/40, 22.5 gantang. Jika disiram dengan air melalui yang atas tadi tu, yang melalui air hujan semua ya. Dan dua, dengan kadar sama banyak. Air hujan pun ada pakai pipe air bayar pakai baru dulu palung lah. Palung tu kalau bayar, beli palung tu pertama keluar duit. Dulu palung tu macam pemotong tu dia boleh letak tengah sungai tu, buat bonda masuk air tu kan. Masing-masing kena bayar. Kalau yang tu kalau sama banyak tu kena yang ni lah boleh pakai 1/40 ni ataupun 22.5. Yang tu boleh yang ni. 20 jika disiram dengan air dan dengan kadar yang sama banyak. Tu kena 22.5 gantang. Dia punya zakat dia. Kemudian 248. Wajib zakat biji-bijian apabila ternyata bijinya telah keras. Macam padi lah, dah masak. Padi muda, ompeng itu boleh tak wajib. Itu tak wajib, boleh keluar zakat ni ya. Dia biar dia masak dulu, boleh keluar zakat. 2. Wajib zakat buah-buahan apabila ternyata setengahnya telah masak walaupun sedikit. Macam tamar tadi, kurma ya. Zabib tadi tu. Anggur. Anggur tu keadaannya berbeza dengan biji-biji yang lain.
yang di buah-buahan yang 1 tahun, betul? Wajib zakat buah-buahan bila ternyata setengahnya telah masak walaupun sedikit. Komo lah standar tu dalam dah laupuk, dah boleh setengah laupuk, setengah walun lagi. Tu boleh keluar zakat dah ya. Itu dia antaranya. Kemudian dah terlangsung. Dah terlangsung ya. Ingat sampai situ lah dulu, besok kita sambung lagi lah. Maka kita masuk 29 ya. Sekali lagi wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.